Okay, hari ni aku berada di Poring Hot Spring. Poring Hot Spring ni berada di Ranau, atas sikit lah daripada Ranau. Dia nama tempat di kampung di Poring lah. So air panas ni sebenarnya daripada gunung aliran gunung Kinabalu. Dan tiket pula kalau kau bayar dah untuk Kinabalu National Park tu, kau boleh guna juga untuk sini rupanya. Dan dia adalah pas sehari RM10. Jadi aku ni tak tahu. So semalam dah bayar kat Kinabalu RM10. Datang sini benda dah tak valid lah, sebab dah lebih sehari kan. Sepatutnya aku bolehlah datang terus ke sini kan. Tapi sebab jauh sangat, so better lah bayar RM20 pun tak ada masalah pun. Sebab kita datang melancong dan juga bukan hari-hari. So itulah, ni dia punya peta dia. Kita beluk semua Kinabalu Geopark sini. UNESCO punya juga. Okey, kita akan masuk ke dalam nanti. Air panas ni. Ya, tak perasan. Silap itu. Dah kalau tengok lah 50 habis. 20. Mana kita? Situ ada lagi parking atas tu. Tak ada itu musim. Apalah, bawah ni okey kok. Okey, ni kita punya jalannya. Oh, tu punya air terjun tu. Kita akan pergi ke Jungle Lodge. Lepas tu stesen dia Hot Spring. Kat mana Hot Spring? Jungle Lodge. Oh ni, penisahan tiket kot. Sini. Sini kah? Yalah kali. Yalah lah ni. Hot Spring Recreation, kebun kupu-kupu dia ada. Macam-macam juga ada. Air terjun kipu. Oh, air terjun pun ada sini. Oh, center kebun tropika. Banyak betul jalan ni. Tak betul dia. Tu Kampung Ngik ni pun, Kampung Ngik tu. Kampung Ngik Trail. Jauh ni Kampung Ngik Trail ni. Kalau pakai kasut boleh, pakai sandal boleh ni. Apalah. Jom kita masuk dalam. Banyak sini tak boleh drone ni. Lepas tu ni semua. Ni semua becek tiket. Okey, tiket. Atas penutupan kanopi. Oh, kanopi. Okey, ni kita punya jalan dia. Laluan dia. Macam lagi back cave je. Macam lagi back cave je. Okey, dia prison. UNESCO. Oh, mana boleh tak prison. UNESCO punya apa dia tak prison. Okey. Dia under UNESCO. Oh, air terjun dia. Oh, sepatutnya jalan situ. Tak ada dah dalam video. Dalam video kita jalan atas tu. Dia malah nak maintain lah. Dia buat gini lah. Dia malah nak maintain. Dia kos kan. Ini perjalanan. Okey, ni jenis sambok. Jangan ambil apa-apa, kita ambil gambar. Kebun kupu-kupu dulu kita ke jalan. Kena bayar pula ke kebun kupu-kupu. Tu Hot Spring tu. Ke apa? Oh, reflexology. Oh, mesti aku nepik-nepik. Cantik. Reflexology tu lah. Mesti aku nepik-nepik. Jealous kita. Bagus lah kalau pagi ramai orang. Pakai gambar ni? Nipo. Dok. Gua tu kopi juga. Tak ada nama. Gua agak tu dah. Tunggu dah jalan. Kabung. Kabung ni? Apa kabung ni? Kau tak ada tengok kabung. Oh, gini. Pernah nampak juga. Rainforest Restaurant. Pelutek lah. Oh, souvenir ada. Jellyfish magnet ni. Ni kau kelihatan panas dia? Yalah kali. Teman. Tak ada orang sebab panas dah. Kita lewat.
Mai pagi. Mai tengah hari. Oh, semua main pagi. Kita tengah hari. Tepat itu. Satu tiket. Mandi yang terbuka. Kena bayar tiket lagi tau. Ha? Serius lah. Aku tiket mandi yang terbuka. Bayar lagi tau. No. Dekat file dulu. Bayar berapa kali bayar? Bayar. Tak masa mandi. Banyak kali bayar. Serius lah. Tak kena bayar lagi. Rock pool dia tutup jam 4 PM setiap hari Isnin. Tutup setiap hari. Jalan lah weh, kena bayar kau. Hot ni panas ni. Hot ni. Sekaki. Tu, itu. Oh, ni untuk buka. Kena bayar. Tak boleh pakai. Mandi ni ya, cuci. Ha. Tu kaki, kedai kaki saja bawah tu. Situ, kalau air tu hijau. Macam ada pagar kena masuk waktu. Kena bayar kotor lah ni. Kena bayar ni masuk pula. Lindung. Bayar pula. Laisa. Kalau tengok berapa ya. Tu ke apa tu tiang kanopi. Kanopi tu tutup. Kena buat. Kenapa buat tadi tutup ni? Aku buat mana lah hari ni. Ya. Oh, tengok ada video kau set dia itu. Okey, kalau nak mandi dekat pool tu RM3 3 jam untuk orang tempatan lah. Kalau nak mandi spring tu RM10. Dia ada tempat yang mandi kan, kita boleh mandi semua. Tapi kalau nak rendam kaki free je. So korang ni lah akan ada RM10 bayaran untuk kolam tu kalau nak mandi. Dia kalau mandi 3 jam lah dia punya maksimum. 3 jam dia punya maksimum. Itulah dia punya tempat ni. Kita orang nak try rendang kaki dulu. Macam mana tengok. Kalau okey, kita ambil yang okey. Pakai seluar pendek lah. Okey, ni yang free punya. Yang free punya dia macam ni je. Dia tukar air, dia masak air, lepas tu dia tukar balik. Kalau yang kena mandi tu yang berkotak tu satu RM10. Satu kolam RM10. Tak ada orang pun boleh, seorang pun tak ada masalah. Okay, aku nak penuh tu lambat sikit lah dia kata. Okay, ini open bath tube. Kita akan masukkan air dalam ni, penuhkan dia guna pipe ni. Kemudian kau boleh berendam lah kat sini. RM10 satu tub lah. So kita tengok punca air dekat mana. Punca air dia memang panas. Kita tengok dia ada banyak. So kalau nak mandi air sejuk, dia kat sana RM3 3 jam. Sini RM10 3 jam. Macam tu. Oh, ya ada yang besar punya tapi dah tutup. So mungkin dah tak ada ni kot. So inilah punca air yang panas ni. Dia punya punca air yang panas. Sangat panas. Ini yang panas. Kita pijak ni pun dah panas lah. Panas. Dia panas kat sini. Kat sini masak lah. Kalau duduk sini tak boleh. Ni dia punya punca air dia. Telaga air panas sulfur. Memang panas kat sini. Kita rasa macam kepanas sangat. Dia memang dia punca air dekat sini. Dia akan mengalir. Terus masuk ke sini. Kemudian ada pipe-pipe yang di dalam ni akan salurkan semua ke kawasan-kawasan ni untuk kita mandi. Cuma dia tak ada kolam yang macam ni lah. Ni hanyalah kolam yang kurangkan panas sikit. Tak nak bagi panas sangat kan, nanti melecur pula. Dan dia punya tapak dia tu memang panas. Agak panas. So itulah dia punya ni tempat. Dia ada kawasan rehat-rehat ke sini semua. Okey. Okey, ini dia ada untuk kanak-kanak 12 tahun. Lepas tu yang ni dalam 8 meter dalam dia. Lepas tu dia ada slide kat sini. Slide, ni. Tu dia ada slide sini. So kita boleh naik slide. Tu
kita boleh naik slide daripada sini. Boleh mana-mana sini, kita boleh slide sini. Turun slide ni sampai ke situ. Boleh mandi, kita boleh berenang yang tu yang tak dalam sangat. Yang tu paling darang. Dia adalah guide semualah. So, okey lah. Ini tempat yang tadi tu. Okey, aku nak mandi dulu. Ciao. Okey, kita ada ni dia punya pusat pendidikan Felicia kat sini. Butterfly farm. Kalau butterfly farm tutup lah. Kita pergi butterfly farm. Butterfly farm tak ada bayaran. Sebab ingat lagi kanopi, tapi kanopi tak ada. Tutup kanopi. So kita pergi butterfly farm lah. Kat mana butterfly? Tengok je nanti. Rupanya ada. Okey, kita akan pergi bangunan pameran. Kupu. Tolak. Oh, ni adalah jenis-jenis kupu yang ada dekat Sabah. Ni adalah apa ni? Ini benda yang ada lah kat Sabah ni. Set jenis dia. Taman kupu-kupu. Bila datang untuk bawa anak-anak, datang sini ke Taman Kupu-kupu di kampung Hot Spring ni. Besarnya. Ya. Jatuh mana putih ni? Tino tu. Comel jatuh kan? Oh, sekali comel jatuh kan Pak. Set dia itu. Dia nak mengikat perempuan yang dekat Tino. Ni kita nampak hari tu ya atas. Tu. Ada kat gua kau tu. Kan? Sini tunjuk. Sore lagi tu nama ke apa? Hot guide tu tunjuk masa kita pergi gua. Apa back cave tu? Back cave. Oh, ada tupai. Tupai. Ni hot hidup. Mana tahu tu? Dalam kan. Ni kata pelumbang kupu. Kandang kupu-kupu. Oh, ni lah kandang dia. Alangkah. Oh, ni kandang kupu-kupu. Oh, comel. Ada kupu-kupu. Kupu-kupu tidur. Kupu-kupu tidur. Oh, you makan situ. Kupu-kupu. Boring. Tak nampak kupu-kupu. Wah, cantik. Tekan ni, paman lagi. Bisa ada ni pernah ada nusuk. Belala go tu gajah tu. Oh. Ya ada. Rumah awal dulu. Oh.
Ada pula. Tak ada ni. Bau pokok tu. Okey, ada. Waduh. Tak pisah. Oh, moth kau apa oh tu. Saya kau ni ada. Memang. Moth apa nama? Bul berabuk tu. Mama. Oh, kalau orang kata Itu mama. kalau kena mata boleh buta dia. Ni kau di sini. Ada dah tu beda. Nyamuk ni kau bukan mesin ni lagi banyak. Luar ramai lagi banyak daripada dalam. Oh. So. Mana ni? Stingless bee. Oh. Itu kau tu apa nama? Kalau lu. Kalau oh, panah duduk sini. Bau bunga ni. Takut. Ni panah dia ni. Dia buat air. Dia macam ke atas. Tidak panas lah. Oh, bawah ni kok panas kok. Air terjun gravity. Buku mandi untuk burung mandi. Ni air panasnya. Ni untuk burung mandi. Tujuan dia. Kok ni asal dia. Kata mandi orang ni dah sedap ah. Benar. Oh. Nak baik. Gede ni. Walking stick inside. Hidup kau? Oh, tu yang dah. Ada. Ada ni. Hidup kau? Mana tu? Oh. Ni sekali lagi. Ni kan kau ni orang siap makan. Ni kau orang siap. Di pego, saya dia siap pego lagi. Okay. Mau air panas kuat. Tu kau dia pula tu. Sangka kapur pula. Sama juga. Spiky stick. Spiky dia tu. Oh ni besar ni. Ni yo apa ni? Dia spark. Tu Dia ada lagi ni. Supung lah. Sini ya. Supung lah kau tu. Ular. Kau tu. Supung ada supung lah tu. Dinosaurus. Supung alah apa nak ya. Pengapoko. Banyak sanggup benar tu kan. Banyak hot tak tahu di mana. Panas. Apa ni? Ant Lion House. Tak ada dah. Rumah hijau. Ya ada lah. Ada. Go to Pok Kondo. Ya. Dia tak Pok Kondo. Tu gambar besar. Ni. Pok Kondo yang jalan Kondo. Oh. Itu mana ni? Apa kapur? Tak ada kapur ni. Oh. Itu habis tu. Tapi fresh lagi tu agak. Makan tebu deh. Dah lah. Kenopi tu tak boleh tengok. Terjun ke apa dia. Si jom ada terjun atas. Ni lagi air panah. Adalah sejuk air panah tu. Habis dah. Alamak nak kena ambil bagi kau ni. Oh, mai tak. Okey, terus tutup.
Tak apa, kita dah panel dah. Air terjun pun tutup juga. Sayangnya tutup. Oh, kena bayar. RM5. Kena bayar titian RM5. Oh, patutlah. Tutup mesti tengah ni. Maintenance. Ya. Kita pergi ke sana ni. Itu langganan kena bayar. Oh. Langganan bulanan, langganan tahunan. Oh, silut. Tengok ni. Kita pergi mandi pun nak tengok ya. Okey. Waterfall. Langganan waterfall. Nama langganan waterfall. Bukan langgan. Oh. Kena bayar kau. Semua tengah backing. Semua dah bayar. Bayar kan semua kena backing. Ada ni. Situ je lah boleh pergi kok. Ni kena hiking ni. Kena apa air. Ni kena hiking, tengok orang siap pakai baju-baju hiking lagi. Oh, tu bayar kau bayar. Bayar kau ni? Kan ada pasal sikit. Go. Comel. Yo, tengah renovate balik ni. Tengah itu. Oh, rumah habis. Masuk. Ada kursi ada macam katik kau. Kapo. Itu ya. No, kau dia no. Kau lain apa nak? I am itu. Tu comel. Di mana kau patah? Tak tahu ikut siapa. Atau apa? Ha, siapa. Itu. Langganan semua tu jauh. Okay guys, kita jumpa Rafflesia. Tapi belum kembang lagi. Bukan musim dia. Tu dia. Rafflesia yang belum kembang. So mungkin sebulan 2 lagi kot kembang kot. Sekarang ni bulan 6. Bukan musim dia. Okay. Kita cari lagi, takut ada tiba-tiba yang kembang kan. Rezeki kami, tak tahu. Okay, Taman Rafflesia ni rupanya memang banyak. Ada. Ni ada lagi ni. Ada lagi ni 2-3 biji. Mungkin masa kalau dia berbunga memang banyak lah kat sini. So korang boleh datang lah. Ni bulan 6 tak ada lagi bunga. So mungkin bulan 8 korang boleh datang. Banyak sangat bunga Rafflesia kat sini rupanya. Memang tepat dia. Okey, yang ni yang tak dapat naik tadi. Kena walk. Dan juga Ni kita masuk ni. Lepas ni kita jalan, kita pergi kat ni. itulah. Dengan air terjun ni kita orang tak dapat tersempat nak pergi sebab jauh. 3.5 km. Dan 15 minit. Trail. Sejam lebih juga.